Apakah contoh orang yang boleh jadi kafir? Allah Rabbi. Kafir ini boleh jadi dengan 3 sebab. Satu, hati. Nampak? Dia beriktikad yang kufur. Contoh, dia beriktikad Tuhan itu ada 2, kufur dia. Dia percaya dalam hati dia Allah itu zalim, kufur dia. Faham lagi? Satu lagi dengan perbuatan, seperti menyembah berhala. Menunduk hormat kepada berhala dan sebagainya. Itu kafir. Sujud bagi manusia, itu kafir. Okey? Atau dengan perkataan. Banyak sekarang berlaku kafir dengan perkataan. Antaranya ialah menafikan yang wajib dengan ijma'. Contoh, dia mengatakan solat 5 waktu itu tidak wajib, kafir. Contoh, mengatakan tidak wajib menutup aurat secara umum, kafir. Kalau cara juz'iyah ada khilaf ulama. Okey? Ingat ramai ni orang dia menghalalkan. Dia kata tak wajib sebenarnya tutup aurat, kafir. Nampak? Dan mempersendakan Nabi, condemn Nabi, menghina Rasulullah, menghina sahabat, dosa besar. Hina Nabi, kafir. Maki Allah, maki Nabi, kafir. Nampak? Sungguh. Dalam syarah Fiqhul Akbar, man sabballah atau sabban nabi faqad kafara. Orang yang maki Allah, maki Nabi, kafir. Mengatakan tidak wajib benda yang wajib dalam Quran. Kita tak wajib ikut dah Quran ni, kafir laknatullah. Bila sudah kafir, haram ditanam kubur orang Islam. Tak kira siapa, anak siapa sekalipun. Hebat mana pangkatmu, bila sudah kufur, haram tanam kubur Islam. Nampak? Dalam kitab fiqh haram tanam dan tidak disemayangkan jenazah. Nampak? Ingat? Bukan yang sudah kafir, yang munafik. Orang munafik, dia pura-pura je Islam. Nama Islam, keturunan orang Islam, tapi mulut dia mencerca agama Allah. Mulut dia mencerca hukum-hukum Allah. Mulut dia mempersendakan Rasulullah. Itu orang munafik tu. Nampak? Haram kita solat, haram kita berdoa atas kubur dia. Orang munafik ni orang apa? Orang Islam. Nampak? Allah Ta'ala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu semayang seorang pun di kalangan mereka itu munafik yang mati dulu kini selamanya. Jangan semayang. Wala takum ala qabri. Jangan berdiri berdoa di atas kubur. Jelas lagi? Tu. Tapi orang lain ni dia tak takut. Dia tak takut. Kenapa dia tak takut? Kerana dia tidak ada iman. Dia nak datang takut, iman dulu. Al-iman uriyan wa libasuhu taqwa. Iman itu sendirian. Pakaian dia takwa. Wa zinatuhul haya. Aksesori dia, perhiasan dia sifat malu. Wa samaratuhul ilmu, ilmu menjadi buah-buah bagi iman. Tidak ada percaya, tidak ada takut. Budak yang percaya di hujung pokok itu ada hantu, dia datang rasa takut nak lalu. Budak yang tidak percaya, tidak datang rasa takut nak lalu. Jadi siapa yang takut bercakap mengarut? Orang yang beriman. Dan ni ramai ada orang cakap mengarut dengan abang tadi. Maki tu, carut tu dah. Kenapa dia cakap itu? Kerana dia bukan orang beriman. Dan dalil orang beriman, dia bercakap yang baik. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata ke mana? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa beriman dengan Allah, percaya dengan hari kiamat, dia cakap yang baik.